Okey, dalam menjawab soalan ulasan, contohnya ulasan PT3 ataupun dalam apa jua karangan SPM boleh, karangan BM boleh, English boleh, bahasa Mandarin boleh, bahasa Tamil boleh. Kamu boleh gunakan pendekatan ini untuk mendapatkan idea, to generate ideas. You boleh letak topik itu di tengah dalam selai kertas macam ni. Tengok dia letak, tapi kertas dia masih kosong. Satu idea pun tak ada. Okey, kenapa satu idea pun tak ada? Kerana dia tidak berfikir, dia tidak tahu teknik berfikir. Jadi sekarang kita nak kongsi bersama-sama bagaimana kita dapat mencari idea yang cukup, minimum 6, 7 ataupun 8 idea untuk menulis satu ulasan PT3 yang lengkap. Ataupun cara yang sama kamu boleh guna untuk karangan lain. Okey, one person give me one idea. One idea yang berkaitan dengan topik kita apa? Kecemerlangan akademik. Okey, seorang bagi satu idea. Bercita-cita tinggi. Salahkah perkataan ini? Bercita-cita tinggi. Okey, semua tuliskan. Bercita-cita tinggi. Saya sudah boleh bina satu ayat. Dan ayat itu secara langsung berkaitan dengan topik kita kecemerlangan akademik. Orang yang berwawasan, bercita-cita tinggi, mesti akan belajar bersungguh-sungguh. Dan dalam proses itu dia akan mencapai kecemerlangan. Okey, very related, very good. Nomor 2. Bagus, mengulang kaji pelajaran. Mengulang kaji, one word or two words? Two words, okey, mengulang kaji pelajaran. Pelajar mestilah rajin, tulis. Rajin mengulang kaji pelajaran. Okey, kamu kena rajin mengulang kaji pelajaran untuk mendapat keputusan yang cemerlang dan mencapai kecemerlangan akademik. Okey, tambah lagi. Rachel, bagi satu idea. Anything related. Ching? Masa depan yang cerah. Okey. Kecemerlangan akademik menjamin masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah. See, we are thinking about everything possible, no? Everything related. We are not thinking about singular thing. We are thinking just wild. We just think everything. Everything tulis di sini dulu. Lepas tu baru aturkan. Yang mana patut jadi ayat pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang mana patut jadi ayat terakhir. Kamu boleh putuskan kemudian. First, generate as many ideas as possible first. Yes. Tidak mudah berputus asa. Bagus. Tidak mudah berputus asa. Satu ciri penting. Tidak mudah berputus asa merupakan satu ciri penting pelajar yang ingin mencapai kecemerlangan dalam akademik. Siapa lagi boleh tambah itu? Minat membaca, bagus. Tuliskan. Pelajar yang cemerlang ialah pelajar yang perlu mempunyai minat membaca. Perlu mempunyai minat membaca. Atau kalau kamu nak guna perkataan yang lebih bagus, tuliskan, kamu boleh selitkan perkataan budaya ilmu. Pelajar yang nak capai kecemerlangan, dia mesti ada budaya ilmu. Love for knowledge. Okey, dia kena ada satu knowledge culture dalam kehidupan supaya dia terus menerus mencari kecemerlangan dalam setiap mata pelajaran. Lagi. Di mana kemahuan di situ ada jalan. Di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Tengok, dia bagi satu peribahasa. Perlukah saya menulis peribahasa? Tak tulis pun tak apa. Kalau tulis pun bolehlah, boleh diterima juga. Jadi tuliskan di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Di mana ada kemahuan, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Satu peribahasa yang cukup relevan dengan topik kecemerlangan akademik. Orang yang mahu saja akan mencapai sesuatu. First, you must decide what you want. Do you want A+? Decide first. Then you work towards it. Jadi betul kata dia, satu peribahasa yang sesuai. Sekarang berapa idea dalam tangan saya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 idea dalam tangan saya. Saya dapat satu lagi, saya sudah boleh buat rumusan. Ulasan ini. Cepat. Secara tetap. Belajar secara tetap. Study regularly. Okey. Belajar secara tetap. Belajar secara tetap. Study regularly. Bukan sekali-sekala belajar. Okey, belajar secara tetap. Okey, ini
Proses nombor 1. Cari idea. Proses nombor 2 apa? Tentukan which is number 1, number 2, number 3, number 4, which is the last. You decide. Then you just bina ayat, start writing only. Faham semua? Sampai dalam ayat yang ke-6 bilang. Tengok jumlah perkataan. Kalau terlalu kurang boleh tambah satu lagi. Boleh faham? Dalam banyak-banyak ayat di sini, yang mana sesuai jadi ayat pertama? Yang mana sesuai jadi ayat pertama? Masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah. Okey, kamu boleh mulakan dengan demi mencapai masa depan yang cerah, pelajar perlulah mencapai kecemerlangan akademik. Okey, just nice. Beautiful at the same time you read the topic. Faham semua? Jadi topik apa pun letak di tengah, fikirkan seberapa banyak idea yang boleh dapat 6, 7, 8 idea, your ulasan settle already. For karangan maybe you need more ideas. Okay, thank you.